Rumah Tanpa Cahaya, sebuah filem sedih daripada Indonesia yang diterbitkan oleh Citra Cinema and Cinemark. Satu movie yang aku boleh katakan memang sedih. Jalan cerita dia simple je. Macam mana apa yang berlaku dekat anak and ayah dia selepas pemergian ibu dia. Dan dekat dalam trailer pun dia dah tunjuk dah. Part yang sedih adalah the first act, the third act. Okay, the second act, apa yang diorang nak buat, apa yang diorang nak lakukan selepas pemergian ibu dia. Sebab kebiasaannya dalam kehidupan diorang tu, diorang mengharapkan emak dia daripada pagi sampailah ke tengah malam, sampailah tidur mengharapkan mak dia. Dari segi sinematografi, aku boleh katakan sebuah filem yang cantik. Dia punya shot-shot yang the beauty shot lah aku panggil. Okay, the beauty shot ada dekat dalam ni. Kau boleh nampak kebersamaan diorang tu. Nampak diorang ni memang satu family yang complete. Untuk colouring, aku suka dengan colouring dia. Sedia satu colouring yang nice untuk ditonton. Okay, sedap mata memandang. Di setiap scene tu korang boleh nampak dia ada perubahan-perubahan colour dia. Okay, tapi kau boleh blend in dengan mata kau. Kau tak rasa macam that colour berubah sangat. Tapi satu yang aku rasa pasal filem ni, dia banyak babak-babak yang nak dimasukkan. Tapi aku faham sebab the second act tu dia nak merumitkan lagi apa yang diorang ni jadi kat diorang. Okay, selepas kematian mak dia pada first act, begitu rumit, begitu susahnya hidup. Benda tu jadi, tapi dia macam boleh sambung lagi sebenarnya. Lagu dia, sedih kan. Sebuah lagu yang boleh kita menjiwai lagu tu. So far aku tak nampak sangat dia punya ketara, dia punya camera work. Sebab ini adalah filem drama. Macam korang tengok sinetron, okay, macam korang tengok drama dekat TV, macam tu look dia. Aku boleh ratekan 7/10. Ada beberapa watak yang aku kurang minat lah daripada benda tu. Patutnya tak ada pun. Which is macam perempuan yang menggoda tu. Kenapa korang nak masukkan? Setahu aku, okay, untuk filem ni adalah P12. Untuk scene macam tu kurang sesuai. So 7/10. Adakah korang akan tonton filem ni di bawah? Terpulang kepada korang. Sebab pada aku filem ni okay ditonton bersama keluarga. So apa pendapat korang? Korang boleh sharekan pendapat korang dekat ruang komen. Yang belum follow, tolong follow aku dulu. Sebab aku nak reach 5,000 followers sebelum hujung tahun ni. Filem dulu, baru kamu.